Hello gang, bertemu lagi. Hari ni aku ada dekat kebun. Hari ni aku duk kemaskan sekitar pokok kantan ni Okay, ini adalah pokok kantan warna putih. Yang biasa kita jumpa adalah kantan warna pink kan. Okey, sebenarnya kantan ni ada 3 jenis Ada warna pink, warna merah pekat. Okey, dan ini adalah kantan yang berwarna putih. Okey, ini sesuai untuk buat landscape. Boleh juga digunakan dalam masakan tapi yang lebih popular adalah warna pink. Okey, ni yang hitam ni dah tak boleh nak guna Biasanya dia ada biji benih dalam ni. Okey. Dia boleh ditanam menggunakan rhizome ataupun biji benih kantan ni Okey. Yang kebiasaannya orang tanam menggunakan rhizome. Rhizome adalah dia punya isi yang dekat dalam tanah tu Okey, dia punya aroma lebih kurang macam kantan pink juga Okey, boleh digunakan dalam masakan, buat seni kulinari. Okey.